Kami tidak mengikuti perbahasan ini di pihak pembangkang. Maksudnya pembangkang nak walk out. Kalau siapa yang nak keluar, keluar. Kalau siapa nak tunggu, tunggu. Itulah keputusan. Sebab rakyat sudah melihat anda. Sebagai ahli Perikatan Nasional, saya amat kecewa dengan tindakan PAS dan Wawasan. Waktu berkempen untuk pilihan raya, mereka lah yang paling kuat laungkan perjuangan Melayu dan hidup Melayu. Tapi apabila sampai masa untuk membincangkan isu simpanan duit orang Melayu untuk pergi haji disalahguna, mereka pilih untuk boikot dan keluar dari Dewan Parlimen. Ramai yang merasakan tindakan ini adalah disebabkan mereka nak jaga hati Barisan Nasional. Maklumlah, isu tabung haji ini berlaku zaman Barisan Nasional. PAS dan Wawasan pula sedang terdesak untuk lakukan kerjasama dengan Barisan Nasional. Bagaimanapun, alasan mereka adalah kerana PMX tidak hadir ke Parlimen. Kawan-kawan, PMX sedang mendapatkan rawatan, bukannya PMX pergi bercuti. Jadi alasan yang diberikan amat tidak munasabah. Kalau isu tabung haji ini berlaku zaman PMX, saya fahamlah juga. Tapi masalahnya ianya berlaku pada zaman Barisan Nasional. Bagaimanapun, dari situasi itu kita dapat lihat pejuang yang sebenar. Pembangkang yang terus kekal dan berjuang dalam Parlimen adalah tim Tan Sri Muhyiddin dari Bersatu dan Syed Saddiq. Jadi dari sini kita dapat nilaikan siapakah perjuangan Melayu yang sebenar.